Okay. Ni kita nak tanya sikit lah. Okay. Sekarang macam bila kata kita bagi assignment kan cikgu kan. Cikgu dah senyum. Tahu dah apa saya nak tanya tu. Bila bagi assignment ni kan. So cikgu kan IT. Saja nak selit pasal ChatGPT. Okay. Okay. Cikgu setuju ke tak kalau pelajar ni diberi kemudahan untuk menggunakan ChatGPT dalam membuat assignment? Adakah benda tu cikgu rasa macam saya tak suka ChatGPT? Okay. Saya cerita secara umum dulu lah. Secara umum saya rasa ChatGPT ni memang sangat bagus. Okay. Powerful kan. Dan banyak task harian kita dia boleh tolong. Cumanya bila sampai kepada pelajar kan, dia bukanlah dia orang kata apa, tak boleh guna langsung. Cuma cara dia guna tu mungkin agak salah. Contohnya dari segi assignment. Contohlah kita buat satu assignment berkenaan dengan report kan. Boleh gunakan ChatGPT untuk dapatkan orang kata apa, sedikit idea ataupun orang kata apa, sedikit rujukan untuk dihasilkan satu laporan yang baik kan. Tapi bila 100% guna ChatGPT, so itu dah salah lah kan. Sebab itu bukan daripada idea kita sendiri. Dan juga kita boleh katakan tu mungkin salah satu contoh plagiat lah juga. So kalau benda tu berlaku, so hasil yang dia buat tu tak mencapai kita punya orang kata piawaian, dan juga orang kata apa, tak berkualiti lah. Saya bukanlah tak bersetuju secara total penggunaan ChatGPT ni kan. Boleh guna tapi dalam cara yang betul untuk dapatkan idea kan. Saya pun mengaku saya pun guna ChatGPT kan. Kita nak hasilkan bahan pengajaran kan. Kita nak dapatkan idea hari nak mengajar, takkan kita nak gunakan kaedah yang sama kan. Bosan. Saya pun macam tu. So kita kena ubah sikit. So ChatGPT ni tolong bagi kita idea lah macam tu. Senang kata macam ni lah, hang puan yang guna ChatGPT je. Hang puan yang guna ChatGPT tu jangan sampai kantoi. Nak guna. Guna tu guna. Jangan sampai kantoi. Kalau nak kantoi tu malu satu dapat. Betul. Makan rendah satu dapat. Betul. Okay, macam Afrina sendiri, macam mana pandangan Afrina sebagai pelajar dengan ChatGPT ni? Sebagai pelajar, bagi saya ChatGPT tu memang baguslah untuk bantu pembelajaran kan. Mungkin kita rasa belajar dalam kelas tu mungkin saya rasa macam tak cukup. Saya nak tahu lebih lagi benda tu. Mungkin saya boleh buat carian dekat ChatGPT, belajarkan diri semua. So saya rasa benda tu sangat-sangatlah bagus. Cuma mungkin adalah yang akan ambil kesempatan dalam membuat tugasan macam yang cikgu cakap tadilah. Siapa? Awak? Saya tidak. Dia cerita pasal dia. Pandangan, tapi adalah ambil kesempatan. Mungkin seseorang. Tapi bukanlah saya. Okay. Dia macam mengambil kesempatan tu yang boleh kata 100% memang copy and paste je. Itu nampak lah tu. Kadang-kadang kan ChatGPT kan kita dia bahasa dia campur-campur. So akan ada yang terselit lah bahasa Indonesia tu. So akan nampak lah, ni ChatGPT. Macam tu. Dia berbalik kepada yang Afrina cakap tadi, yang buat assignment last minute. Biasanya kebanyakan last minute ni dia nak mudah ChatGPT. So je. bila assignment tu kita bagi awal pun dia macam buat relax. Macam tak apalah, benda ni ChatGPT ada boleh pakai. Benda tu akan jadi tak mengikut kriteria penilaian tu. So markah kurang dekat situ. Betul. Saya pernah ada terbaca kat social media lah. Saya betul ingat lah bila cakap ChatGPT. Saya terbaca macam ni lah. Dia macam ada pelajar tu, dia mempelekehkan profesor dia. Dia katanya lebih kurang something like that. Macam buat penat je. Dia belajar macam belajar tinggi-tinggi. Lepas tu bagi assignment teruk-teruk. Dia kata kita nak buat assignment 5 minit pun tak sampai. Kata tu siap. Dia kata dia macam kata macam useless lah nak belajar banyak-banyak pun. Benda tu assignment 5 minit je siap. So mungkin pandangan cikgu dulu macam mana? Itulah yang saya kata tu, bila dia terlalu ambil mudah benda tu, so dia anggap tak apa, benda dah ada orang kata apa, boleh pakai ChatGPT dan sebagainya. So dia akan buat kerja tu sambil lewa dan menghasilkan satu kerja yang tak berkualiti lah. Selain tak berkualiti tu, diri dia tu macam mana? Jadi dari segi saya cakap tadi lah, masalah attitude dia tu lah.
Kan? Maksudnya kalau kata dia betul-betul ikhlas belajar, integriti dia ada untuk belajar, so dia akan gunakan banyak sumber untuk mendapatkan ilmu. Tapi kalau dah memang dia tak berminat ataupun tak ada kesungguhan, so dia akan ambil jalan mudah lah. Kan? Ambil jalan mudah. Dulu je. Betul. Dia tak tahu kita berstruggle dulu macam mana. Ya betul. Cuba cerita struggle assignment dulu. Macam saya belajar dulu kan. Tak ada lagi lah ChatGPT, cuma ada Google. So kita terpaksa, memanglah orang kata mungkin Google tu dah mudah. Tapi dari segi kita nak sorting maklumat, kita nak cari. Tahun bila? Saya degree tahun 2014 sampai 2018. So saya agak struggle pada tahun akhir untuk menyiapkan saya punya final year project lah. So kat situ saya terpaksa, orang kata apa, yalah, walaupun kita guna Google, tapi kita nak cari benda yang betul-betul berkaitan, yang betul-betul kita boleh pakai. So tak adalah macam ChatGPT sekarang, kita terus keluar semua. Tak adalah macam Tanya tu. satu, banyak dia bagi bagi. banyak sangat-sangat. Kita dulu mencari mata-mata. Library tu penuh lah ni, library sekarang. Sekarang ada library kosong. Kalau dulu penuh. Kita pun sekali ada dalam tu. Sekarang kita pun tak ada. Itu masalah kita pun tak ada kita kan. Pun tak ada. Itu macam Afrina sendiri. So macam mana? Pernah tak mungkin pernah satu group assignment kan, bila nak bagi assignment, dapat pula orang kata group mate, yang memang yang dia tu kurang sikit lah. Yes, kurang sikit lah. Dia memang hantar you boleh tahulah dia ada hantar ChatGPT 100%. So mungkin ada tindakan you sebagai pelajar kan, Afrina sebagai pelajar. Saya kalau kerja teammate macam ni, saya agak strict lah sikit. Selalu ketua lah ni. Saya walaupun diorang tak pilih siapa ketua, tapi saya volunteer untuk jadi ketua. Sebab saya kalau bab-bab macam assignment ni, saya tak boleh lah kalau susah. Dia macam, dia akan ada seorang tu, dia macam apa yang cikgu minta, dia buat lain. Tak pun apa yang dia buat tu tak sama dengan penilaian tu lah. Jadi apa yang saya buat tu, saya akan mula-mula saya tegur dia dulu. Saya cakap, benda ni salah ni, ubah balik, buat balik semua tu. Lepas tu, lepas kali kedua dia buat benda yang sama, saya akan ambil tindakan lah. Saya sendiri yang akan, tak apa, biar aku yang buat, kau tengok je dulu macam mana aku buat. Lepas tu bila dia tengok, nanti dia akan cubalah ikut saya macam mana dia buat. Macam tu lah cara saya buat. Tu je lah. Tak pernah lagi lah dapat yang free rider ke apa ke? Ada sebenarnya, tapi saya cuba buat dengan tegur macam tu je lah dulu. Sebab rakan sendiri kan, so saya agak takut dia kecewa pula, terasa kalau saya marah-marah pula kan. Faham. Lelah sedih punya. Tapi kadang-kadang adalah termarah tu. Biasalah. Kita dalam group kan. Tapi lagi-lagi kita kalau take responsible as ketua. Tekanan kan, sebab dia pada saya lah memang bagus. Kita kena bagi teguran terus. Dan dia kata free rider, atau kami dulu panggil sleep partner. Betul tak? Sleep partner. Macam mana pergi ke free rider? Rider right kan? Saya pun tak tahu percuma macam mana. Dia bagi terms lain dah free rider. Kami sleep partner dulu. So kalau pada pandangan saya pun, memang patutlah kena tegur kan. Sebab kita ni kalau boleh tak naklah bawa sampai ke peringkat pensyarah kan. Anda kata benda tu boleh settle sendiri, kita settle dengan kawan-kawan kita. Anda kata memang dia tu tak boleh buat apa lagi. Mungkin kena rujuk dengan pensyarah. Sebab dia dari situ, di pihak pensyarah pula tak adil pula nak bagi markah yang sama kepada free rider tu kan. Betul tak? Pernah terima aduan ke? Pernah terima aduan daripada Afrina? Afrina tak nak pelajar lain lah. Jangan sebut pelajar lain. Saya tak boleh. Tak boleh. Tapi adalah macam tu. Itulah banyak yang berlaku kan. Betul. Orang kata, tapi sebenarnya bila kata pasal ChatGPT ni, banyak baik dia juga kan. So mungkin cikgu boleh bagi salah satu contoh yang kita sebenarnya minta, kamu boleh tengok kat ChatGPT apa yang kamu kena cari. Tak tahulah coding ke apa ke, saya tak tahu kan. Bila saya ingat masa sekolah dulu lah, cikgu saya suka guna istilah tiru cara pandai. Maksudnya istilah tu sekarang saya memang sesuai lagi guna. Bila kita cari rujukan pada ChatGPT, kita ambil sumbernya dan kita olah dengan cara yang kreativiti kita. So maksudnya dengan contohlah, bila kita contoh saya mengajar,
saya minta pelajar untuk hasilkan satu kod pengatur caraan. So mungkin benda tu dia tak boleh nak cari ataupun dia tak boleh nak buat daripada awal. Betul. So dia akan minta ChatGPT carikan. So bagaimana dengan kepandaian dia untuk dia dapatkan sumber tu dan olah semula dengan cara dia sendiri. So istilah tu saya pegang sampai sekarang, tiru tapi dengan cara pandai. Betul lah. Ya, betul. Tiru kan. Betul. Sebab kita bukan tak bagi pun. Benda tu teknologi, kalau you tak pakai, you rugi. Ya, betul. Tapi pandai-pandailah kan. Dekat sini pun nak tanya, macam dekat, sebab dia kan macam ada sistem sekolah harian dan juga ada sistem universiti sendiri kan. Dekat KV ni, pelajar tu boleh bawa telefon dalam kelas ke? Kalau di KV Grid ni kita masih benarkan pelajar untuk bawa phone lah. Cuma kita hadkan penggunaan. Kita tetapkan beberapa kawasan saja yang boleh gunakan telefon secara bebas. Wow. Beberapa kawasan. Lab lah tu saja boleh. Kalau lab biasanya, kalau macam saya sendiri, saya cuma izinkan untuk dia cari maklumat kan, ataupun dia nak gunakan dia punya hotspot lah kan, nak guna internet. Kadang kita punya ni pun ada sikit lah masalah, terpaksa lah kan guna sendiri punya. Itu je lah saya benarkan. Tapi kebanyakan kawasan yang di KV Grid ni kita tak bagi guna secara bebas. Masih di bawah kawalan lah. Ya, betul. Yelah, walaupun orang kata sistem universiti, tapi mereka ni kira pada umur masih lagi orang kata masih belajar sekolah. Dari segi kematangan tu yang kita risau, kita concern kan. Kita tak naklah berlaku apa-apa isu. Mungkin isu yang kata virus sana sini, benda-benda yang tak sepatutnya, betul tak? Sebab kalau macam kat universiti tu memang kita bagi je lah pelajar pakai. Tapi dia mengikut kematangan dia dah pandai-pandai dia lah. Pandai-pandai hampa nak buat pandai lah hidup. Pandai lah hidup kan. Cuma dia ada menjadi isu tu dari segi pembelajaran lah, di mana tak tahulah, mungkin lecturer zaman dulu mungkin tak berapa nak mengalami, sebab tak ada pelajar yang boleh buka ChatGPT depan mata kan. Semuanya biasa buku. Kalau kita tanya soalan, pelajar tu tercengang nak jawab apa. Ingat tak baca semalam? Ya, betul. Macam pelajar yang sekarang ni, kalau kata kita tanya soalan tu, terus, okay, saya bagi masa 5 minit untuk kamu fikir. Dia tak fikir. Tak fikir pun. Buka, cari search. Sampai kita kena keluarkan arahan. Tanpa telefon. Betul. Tanpa ChatGPT. Kamu fikir. Dia kena tanpa arahan macam tu kan. Kena spesifik macam tu. Nak kena sampai spesifik macam tu. Baru orang boleh berfikir. Kalau tidak, semua itulah. Jawapan yang diberikan pun baca je. Betul. Senang sangat. Rasa macam tak puas hati je. Kita tak puas hati. Dia macam itulah cabaran-cabaran kita kan. Tapi macam mana pun sebenarnya ChatGPT ni bagus. Bukan tak bagus. Cuma gunakan dengan cara yang betul. Penggunaannya lah. Dengan cara yang berhemah. Okay. Alright. Okay. So sekarang ni kita nak pergi kepada special box sebenarnya. Kita ada special box ni. Okay, so dekat sini memang general, random lah. Soalan random lah, saya pun tak tahu saya letak apa. Okay, ambil seorang satu. Andai kata kalau kena kepada soalan tu kepada pelajar, pelajar lah kena jawab. Kalau kena kepada cikgu lah kena jawab. Okay, sila ambil. Seorang satu Seorang satu. Cikgu nak dua ke? Satu dulu. Satu. Nak dua pun boleh. Kita ada masa. Allah, takutnya. Okay, mungkin cikgu nak baca dulu. Okay. So, apa soalan dia? Soalan yang saya dapat. Kalau sekolah ada mesin masa, nak balik zaman mana? Masa orientasi ke masa cuti sekolah panjang tu? Ni lebih pada pelajar ni. Belajar. Okay, Afrina baca terus. Baca dulu. Okay. Kalau seorang alumni berjaya datang balik sekolah, apa soalan paling jujur tapi lawak korang nak tanya dia? Macam dua-dua pelajar ni. Boleh ambil balik tak? Macam banyak ni nanti. Cikgu tiup-tiup banyak ni. Dia macam janganlah kena. Kita baca doa dah. Okay, so Afina nak jawab yang mana satu dulu? Satu dulu. Nak misi masa ke nak alumni? Itu apa? Okay, misi masa. Okay. Kalau misi masa Yelah, awak kan macam sekarang kan dah masuk KB. Ada ni pun dah tahun akhir kan. Tadi betul. Dia tanya nak balik kepada minggu orientasi ataupun kalau saya nak balik pada
saya tahun 2 SVM, SEM 4. Saya dah balik pada masa tu sebab saya rasa masa tu classmate saya semua penuh lagi. Semua 20/20. Saya rindu kawan-kawan saya yang dah keluar sebenarnya. Sebab dia macam rasa dah 2 tahun tu kita orang lalui bersama, tapi bila dah masuk diploma, diorang dah keluar, so agak kosong lah, rasa sunyi kelas tu sebenarnya. Dah kurang jadi 13 orang dah. Oh, dia campur. Maksudnya? Dah masa dia campur yang senior, junior. Tak, bukan. Masa dulu tu, masa SVM, kita orang masih lagi cukup 20 orang. Okay. Masa kan diploma nak masuk ni, boleh je macam dia nak sambung di luar kan. Tapi saya ingatkan dekat KV ni dia kira dia habis je, macam contoh dia kata 4.5 kan, umur untuk usia macam tu terus lompat diploma. Dia boleh buat pilihan. Boleh buat pilihan sama ada dia nak teruskan kat tempat yang sama ataupun nak sambung luar lah. So ramai jugalah yang keluar, ada yang berhenti pun ada. So masa tu saya rasa masa yang paling saya hargai lah. Untuk masa tu kita orang masih lagi konvo 20 orang. So semua yang mana dah keluar tu datang balik sini jumpa. Memang momen tu saya rindulah. Dia bila dah diploma ni kurang dah ahli dia. Betul, dah kurang dah. Dah kurang. Lepas tu kita pun macam dari segi kematangan kita pun kita dah tak meloncat-loncat macam dulu. Awak pun dah tak berlari-lari dah macam dulu. Mungkin kelas kita orang berlainan sikit. Kan? Matang tu macam kurang lagi. Masih lagi. Masih lagi kanak-kanak kan. Ini in character sebab podcast ni. Ya. Pelakon. Pandai kata kau orang cikgu baru datang. Pun macam berlakon je cikgu. Dan tak kat kedai ke pun. Ya. Cikgu pun sama je dengan kita orang. Saya bukan ikut kereta pelajar. Saya sopan boleh kat sini. Ni macam mana saya nak jawab lagi? Ada apa? Alumni macam ada, boleh tak cerita Cikgu Izzah tu? Pasal okey, mari saya tengok. Okey. Kalau seorang alumni berjaya datang balik sekolah, apa soalan paling jujur tapi lawak korang nak tanya dia? Bukan awak pelajar lagi. Cikgu lah. Saya kena jawab. Cikgu kita dah alumni. Kena kat cikgu. Soalan paling jujur dan pernah kan alumni tapi datang lawak balik sekolah? macam Macam contohlah dia dulu nakal ke. Tiba-tiba jadi cikgu dia. mesti cikgu rasa lawak kan. Soalan paling jujur tapi lawak. Saya mungkin akan tanya dia macam mana nak cakap Okey, sekejap nak fikir tak. Kan kadang-kadang orang ni kan masa belajar kan. Tak best belajar. Penat lah cikgu semua. Lepas tu dah kahwin, dah kerja. Apa soalan nak tanya? Contoh nak tanya kat orang tu. Kata lawak tak lawak, tapi saya mungkin akan tanya bagaimana pengalaman hidup dia selepas belajar. Sebab bila di KV ni dia masih orang kata apa, rasa senang kan, enjoy, tapi bila dia dah keluar lepas dia praktikal, dia dah masuk alam pekerjaan. So saya nak tanya dia bagaimana rasa dunia sebenar. Formal sangat cikgu nak tanya dia bagaimana rasa tak dunia sebenar. Atau paling mudah je saya nak cakap welcome to the world. Itulah nak kata macam tu lah. Itulah yang saya nak cakap lah kan. Supaya apa, nak tahulah dia akan rasa perbezaan masa belajar dulu. Belajar dulu tak apa, ada cikgu, ada kawan-kawan, tapi bila dah kerja ni masing-masing dah bawa diri kan. Lepas tu kahwin, betul dah anak. Ya, betul. Rasa kan dulu berarti rasa macam nak balik belajar. Awak pun nanti Frina habis belajar confirm awak akan rasa macam nak masuk balik. Tambah-tambah bila dah kerja kan lain kan. Betul, suasana kerja dengan belajar lain. Macam kita cikgu pun duduk di sekolah kan. Tapi still beza kita lama belajar dengan yang mengajar. Saya pernah baca dekat social media, dia kata ingatkan dah habis sekolah boleh bangun lambat. Rupanya sama kena bangun awal. Kena sekolah lagi. Aku adalah cikgu. Memang kesian lah kalau dah jadi macam tu. Okay, so sekarang ni nak tambah soalan ke? Nak tambah ke? Nak tambah soalan lagi? Nak tambah? Okey lah, kita cabut satu lagi soalan. Okey, boleh lah cabut. Boleh cabut lagi soalan. Okay. Sebab kita ada masa lagi. Kita sambung lagi satu soalan. Okey. Yang ni soalan untuk pelajar, tapi saya nak baca lah soalan ni. Okey. Afrina. Saya. Kalau awak dapat RM1 setiap kali menguap dalam kelas, agak-agak dah kaya ke belum?
Kalau saya cakap tak kaya tu macam tipu lah pula kan. Agaklah sehari tu bolehlah dapat 50 kot. Sebenarnya dia macam duduk dalam aircon pula kan. Sejuk. IT betul. Ya, betul. So mungkin saya akan, kalau saya mengantuk, saya akan minta kat cikgu tandas ke. Minum air. Pergi minum air. Selalu pergi minum air. Lepas tu mulalah nak keluar pergi tandas kan. Sebab sejuk. Kau tu nak Cikgu keluar. dah tahu dah. Ya, betul tahu Dah dah. tahu dah. Tengok awak pergilah tandas. Ya. Dia mesti akan ada break. Sebab kelas tu direct boleh jadi 3 jam, 4 jam. Dia bayar 2-3 jam. Kalau macam banyak straight je. subjek yang berkaitan dengan program, dia memang ada yang direct. Praktikal lah kan. Praktikal 3-4 jam kadang. Tu So, memang kita terpaksa faham kita pergi lah. jugalah. Awak ada cakap ke? Tak ada kan? Satu tak, je. cikgu je. Okay. Memang kenalah soalan Afrina. So, kaya Kaya boleh lah. Itulah. Alright. Okay, so kita dah nak hampir ke penghujung rancangan. Macam tak sedar kan? Ya. Kan? Laju pula masa. Saya dah tengok jam. Takut terlajak. Okay. So untuk masa yang ada 5 minit ni, mungkin saya nak dengar lah sendiri daripada kita bagi cikgu dulu. Lepas tu Afrina mungkin boleh fikir nak apa mungkin cikgu boleh orang kata berikan salah satu kata-kata motivasi ataupun mungkin inspirasi atau apa sahaja nasihat yang rasanya cikgu nak cakap di dalam podcast soal PTM ni. Sebab yang tengok ni insya-Allah mungkin rata-rata tu dalam kalangan ibu bapa, pelajar-pelajar di KV Grid sendiri ataupun di kalangan ahli keluarga kita kan, ataupun sesiapa sahajalah. Mungkin silakan cikgu. Saya punya kata-kata ni mudah je. Kata-kata mudah. Jangan tunggu esok untuk lakukan perubahan. Ya. Maksudnya kalau kata kita nak buat perubahan, mula pada sekarang kan. Jangan kita bertangguh-tangguh sebab kita tak tahu masa kita sampai bila kan. So bila masih ada peluang, masih ada masa ni, kita buat perubahan yang baik untuk diri kita dan juga untuk orang sekeliling kita. Itu je. Itu je. Cikgu kata-kata tu kan macam saya pernah tengok kat library sekolah saya. Dia tulis kat dinding. Cikgu hafal ke? Cikgu hafal. Dia ada kat dinding sekolah. Macam dia kata dia sekolah saya rasa. Jangan tunggu hari esok dengan memulakan perubahan. Ya. Saya pernah tengok dia. Hafal cikgu. Memang simple. Satu minit je saya rasa kata-kata cikgu ni. Okay, Afrina panjang sikit Afrina. Saya. Mungkin awak boleh nak mungkin masa ni lah awak nak cakap kat parents awak. Saya percaya mesti parents awak akan tengok. Anak masuk. Hai, Assalamualaikum makcik kan. Afrina masuk dalam podcast kita. Mungkin nak cakap parents terima kasih ke apa atau kat kawan guru masa ni lah, silakan. Saya kalau cakap pasal parents, saya takut menangis lagi. Saya cepat touching. Mungkin kalau untuk sebagai pelajar ni mungkin belajarlah bersungguh-sungguh. Takut kemudian hari tu mungkin kita akan menyesal kan. So pada masa sekarang ni belajarlah selagi boleh belajar. Kita cuba hargailah apa jasa-jasa ibu bapa yang bagi kat kita ni lah. Terima kasih ibu ayah. Tanya tu. Dah, itu je. Okey lah. Itu je. Itulah tak boleh panjang. Afina dah nampak dah nak menangis dah tu. Boleh lagi. Sebab faham itulah perasaan kita sebagai pelajar. Tambah kita dah nak habis belajar kan. Okey, kita dah ke penghujung, bukan hampir dah ke penghujung rancangan podcast soal PTM di KV Grid. Okey, terima kasih nak ucapkan kepada Cikgu Ridwan kerana bersama kita hari ini dan juga dengan pelajar di KV Grid Afrina kerana sudi kata berceloteh atau bercerita pengalaman masing-masing kan. Dah hujung-hujung baru nampak baru nak selesa dua-dua kan. Kena ni. Dia ambil masa lah mesti. Ambil masa. Tak apa, faham. Itu biasa. Okey, terima kasih dan ucapkan kepada semua yang menonton sehingga ke penghujung rancangan kita podcast soal FPTM Siri 2 bersama dengan sekolah-sekolah terpilih di Negeri Perak. Dan jangan lupa untuk follow kita punya TikTok rasmi FPTM Newsat, TikTok, Instagram, Facebook dan tolong saya percaya yang tengok di YouTube FPTM Newsat untuk terus tekan button subscribe dan tolong share kepada kenalan-kenalan anda di luar sana. Dan itu sahajalah untuk sesi kita kali ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi mungkin di sesi akan datang InsyaAllah kan. Mana nak tahu KV Grid dengan Yusa kita ada apa-apa kan. InsyaAllah. Okay, itu sahaja daripada saya Muhammad
maaf ada tersalah kata, tersalah bicara. Saya Medium Yan, host anda untuk podcast Suara PTM. Assalamualaikum.